Ramai dalam kalangan kita yang perasan, kalau kita baca berita-berita hari ini penuh dengan berita-berita skandal, keretakan rumah tangga, perpisahan. Bahkan kalau kita lihat platform-platform sosial media kita penuh dengan kisah-kisah rumah tangga yang mengerikan, yang menggelisahkan. Dan itu menyebabkan ramai dalam kalangan orang muda yang sedang mencari pasangan berasa gusar dan takut. Ramai juga yang baru melangkah ke alam perkahwinan seakan-akan tercengkam oleh perasaan gelisah. Dan kita juga dapat lihat kesannya, buktinya laporan-laporan tentang kadar perkahwinan menurun secara mendadak. Kadar kelahiran malah lebih drastik menjunam. Dan kita juga lihat bagaimana sebahagian golongan aktivis yang mula melaungkan slogan-slogan dan naratif untuk hidup lebih tenang dan bahagia, jauhi perkahwinan. Kerana perkahwinan adalah penjara. Perkahwinan adalah malapetaka yang akan merosakkan masa depan. Tentunya kita sebagai orang Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan, kita mencari petunjuk dan panduan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang institusi perkahwinan, pertemuan seorang lelaki dengan seorang wanita, membina rumah tangga, kemudian melahirkan zuriat yang tersebar ke seluruh dunia. Lalu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan salah satu ayat yang paling penting tentang institusi perkahwinan di tengah-tengah satu surah yang berkisar tentang politik, pergelutan kuasa geopolitik dunia, iaitu surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Dan kalau kita lihat ayat ini seringkali diletakkan di kad-kad perkahwinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam beberapa kumpulan ayat yang bermula dengan daripada tanda kekuasaannya. Daripada tanda kekuasaannya. Ayat yang ke-20 hingga ke-27. Kalau kita lihat Allah kata, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa Allah menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu mendapat ketenangan hidup bermesra dengannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan dijadikan di antara kamu, suami dan isteri, lelaki dan perempuan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah letakkan cinta kasih yang mendalam, kasih sayang dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu Allah ulang sekali lagi. Dalam ayat ini pada peringkat awal Allah sudah nyatakan bahawa ini tanda kekuasaan Allah. Selepas menyatakan perkara-perkara tadi, pertemuan dua jiwa, lelaki dan perempuan, mencapai sakinah, ketenangan, kestabilan, Allah limpahkan cinta kasih dan rahmat belas. Kemudian Allah kata, yang demikian itu mengandungi wa inna fi dhalika la ayat. Padanya terdapat tanda-tanda kebesaran. Bagi siapa? Bagi orang yang berfikir. Dan sebab tu kalau kita lihat ayat ini, selalunya kita baca, kita tak nampak apa dia tanda-tanda kebesaran. Yang saya lihat krisis, yang saya lihat kecurangan, drama-drama kita, filem-filem kita, semuanya berkisar tentang pengkhianatan dalam perkahwinan. Bagaimana adanya orang ketiga, orang keempat dan seterusnya. Hubungan-hubungan sulit dan lain-lain. Tetapi ayat ini memberikan tanda aras bahawa ini hanya boleh dinikmati kebesaran-kebesarannya, difahami apabila seseorang itu berfikir. Dan kalau kita lihat, misalnya ada orang yang baru sedang melangkah dalam proses mencari pasangan hidup. Dia mengalami kekusutan jiwa, mengalami rasa tidak stabil. Dalam masa yang sama, kita lihat juga dunia keadaan dalam tidak stabil. Sebuah negara, sebuah rantau, bahkan secara umumnya, kalau kita lihat kuasa-kuasa besar, bertembung antara satu sama lain. Surah ini bermula dengan kisah pertembungan dua kuasa besar, Parsi dan Rom. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menceritakan di dalam kisah ini bagaimana rumah-rumah kecil, pasangan-pasangan suami isteri yang melahirkan anak, yang mendidik mereka adalah acuan-acuan, binaan-binaan batu bata bagaimana membina sebuah masyarakat, negara,
rantau dan seterusnya, sebuah dunia yang stabil dan aman. Dan kalau kita lihat, sakinah itu maksudnya tenang, berhenti, lawan kepada harakah. Kalau kita baca Quran, belajar tajwid, kita tahu sukun tempat kita berhenti. Harakah, baris atas, baris bawah, baris depan, kita bergerak. Sukun ini, sakinah, adalah tempat kita berhenti daripada segala kekusutan jiwa dan keserabutan hidup. Litaskunu ilaiha. Allah sebut dalam ayat ini, mendapatkan ketenangan dan kestabilan apabila pergi kepadanya, pulang kepadanya, homecoming. Pergi kepadanya, kamu mendapatkan kestabilan. Kemudian proses membina kestabilan ini ada beberapa prinsip. Mesti wujudkan suasana cinta. Dan ramai pengkaji-pengkaji hari ini mengkaji di seluruh dunia, di barat, di timur, bahkan kajian-kajian yang dibuat di Malaysia tentang apa yang sebenarnya dicari dalam suatu perkahwinan. Apa yang lelaki nak, apa yang perempuan nak. Dan kalau kita lihat dalam aspek-aspek yang mereka kejar, terdapat banyak kriteria yang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam kelas ini nanti. Tetapi kalau kita lihat secara umumnya, wanita mencari lelaki yang banyak harta, lelaki mencari wanita yang lebih cantik penampilannya. Di dalam kecenderungan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, kamu cari orang yang boleh membawa ketenangan dan kestabilan. Dan bagaimana mencari ketenangan dan kestabilan? Ada kriteria, ciri-ciri yang ditentukan oleh Nabi SAW. Orang lelaki prioritikan aspek ini. Orang perempuan prioritikan aspek ini. Dan itu semua kita akan bincang dan kita akan lihat bagaimana perkahwinan apabila dibina, ia adalah bukan pengakhiran. Kalau kita baca novel, kalau kita tonton filem, klimaksnya adalah apabila percintaan itu telah mengharungi segala rintangan, renangi lautan api, puncak gunung telah ditawan, kemudian berakhir dengan mereka berkahwin. Sedangkan dalam realiti, perkahwinan adalah permulaan kepada perjalanan yang cukup panjang. Dan dalam perjalanan itu akan hadir ribut, gelora, gerhana, taufan yang akan menggoncang komitmen, yang menguji sakinah, kestabilan dan keamanan. Dan juga menguji cinta, mawaddah yang mesti diterjemahkan dengan tindakan. Love is an action. Bukan hanya statement tetapi tindakan. Dan ketika ada waktu cinta sedikit redup, hilang percikan spark, ia bertahan di atas rahmah, kasih, menghormati kerana ia satu jiwa manusia min anfusikum yang mempunyai perasaan, mempunyai kekeliruan seperti kamu. Dan akhir sekali Islam meletakkan bahawa perkahwinan dipertahankan dengan amanah. Kerana kamu telah mengambil perjanjian yang cukup berat. Dan kita bukan hanya akan pelajari tentang ciri-ciri, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Quran dan hadis-hadis Nabi SAW hanya ketika bagaimana semuanya indah. Bukan hanya pada waktu berbulan madu, tapi kita juga akan masuk ke dalam episod-episod yang cukup genting dalam hidup Nabi SAW ketika golongan yang membenci kepimpinan Nabi SAW, golongan munafik, ingin menggoncang kestabilan kepimpinan Nabi SAW, mereka menghantar jarum-jarum fitnah ke dalam perkahwinan Nabi SAW agar mereka dapat goncang perkahwinan Nabi SAW, dengan itu dapat menggoncang kepimpinan Nabi SAW di Madinah. Kita akan lihat bagaimana episod-episod yang penuh dengan kemanisan, bagaimana Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan yang paling baik, bagaimana mereka saling suap menyuap. Dan sebahagian para pengkaji menyebut ini adalah beats per connection. Bagaimana setiap interaksi kecil ini merapatkan, mengukuhkan hubungan cinta kasih. Tetapi bagaimana ketika krisis, Nabi berdepan dengan situasi wahyu tidak turun sehingga 1 bulan lebih. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha terpaksa meminta izin pulang ke rumah keluarganya. Dan Nabi pergi mendapatkan nasihat kepada orang-orang yang dipercayai. Ada yang memberikan nasihat didorong emosi. Kita percaya kepada Aisyah, dia tidak pernah melakukan apa-apa hal yang bersifat buruk radhiyallahu anha. Dan ada pula pihak yang cuba memberikan
nasihat secara rasional, memberikan pilihan bahawa, wahai Rasulullah, kau ada ramai lagi wanita lain yang kau boleh kahwini. Bagaimana Nabi berdepan dengan situasi tersebut? Untuk meneroka ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam institusi perkahwinan. Bagaimana mengecapi kestabilan dan ketenangan. Mengukuhkan cinta, love dan respect. Penghormatan dan rahmat. Ketika ia diuji oleh badai, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam kelas terbaru Hijrah. Love and respect. Pasang surut. Hidup rumah tangga Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jemput pendaftar di link yang disediakan di bawah. Jumpa anda di sana.